Tapi saya tengok dia dah lama-lama dalam fast track kan. Dia dah berani dah untuk bercakap. Teacher, I nak jawab juga, teacher. 10 lah. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Ulia binti Majid. 9 tahun, darjah 3. Saya baru je bawa masuk dia fast track tahun ni. Sebab saya rasa macam tahun lepas kan dia punya subjek tak berapa nak okey lah. Dia punya BM, BI, Maths dengan Sains dia tak apa okey. Dan saya try lah untuk masukkan dia dalam fast track lah. Alhamdulillah lah dia punya exam baru ni peningkatan yang saya pun tak sangka dia boleh dapat macam tu. So BM dia 100, BI dia yang 98. Cuma maths dengan sains dia je lah tak berapa. Tapi bagi saya okey juga sebab tahun lepas dia C, tahun ni dia dapat B. BM dengan BI dia tak pernah pun dapat A. Terkejut lah. Mula dia tak mau masuk fast track semua, dia cakap tak boleh nak fokus lah apalah. Tapi lama-lama okey je saya tengok dia pun bagi interaksi dengan cikgu pun layan satu-satu dengan baik. Actually anak saya yang darjah 6 tahun lepas pun masuk fast track juga. Daripada kawan juga sebab kawan saya ada masukkan anak dia dalam kelas 3M tu dengan kelas baiki bahasa English dia kot. Macam tu lah something. Anak dia banyak improvement lah. Dia cakap fast track ni bagus lah apa semua. Saya pun nak try jugalah. Try okey lah. Alhamdulillah anak saya yang tahun lepas pun dia punya B, dia punya C semua tu jadi B. Dia punya B semua jadi A. Alhamdulillah. Tapi saya tak expect pun dia akan dapat macam tu. Sebab saya suka cikgu-cikgu yang ajak budak-budak yang dekat dalam kelas tu. Saya tengok semua semangat lah. Dia punya tak ada yang mengantuk, tak ada yang malas-malas, tak ada. Semua rajin-rajin saya tengok. Cikgu pun bersemangat dia punya cakap tu kan. Dia macam baguslah. Saya suka cikgu-cikgu fast track. Saya nampak dia macam rajin sikit. Dia kata kerja sekolah dia selalu dia tak akan siap kat rumah tau. Dia tak akan siap dekat sekolah. Dia akan siap dekat rumah. Macam esok nak sekolah, malam baru kalau buat kerja sekolah. Tapi sekarang dia dah macam pandai kot cari waktu dia. Sebab petang dia pergi cover. Okey, faham. Petang dia pergi cover, pagi dia pergi sekolah. Dia kata dia akan siap-siap dah kerja sekolah dia kat sekolah siap-siap. Kalau tak dulu, tahun lepas kan dia tak pernah pun buat macam tu. Esok pagi, hari ni pagi nak pergi sekolah baru nak buat kerja sekolah. Dia sudah. Betul-betul dia buat sendiri dah lah semua. Kalau tak sebelum tu kan dia macam biasalah budak-budak yang tak cakap banyak. Tapi saya sukalah bila dia join fast track. Mula-mula dia macam pemalu, introvert. Dia introvert. Kalau pergi mana-mana pun dia paling susah nak kawan dengan orang. Tapi saya tengok dia dah lama-lama dalam fast track kan. Dia dah berani dah untuk bercakap. Yang tu saya dah suka dah kat situ. Kalau tak dia senyap je teacher. Dia suka bawa diri sendiri macam tu. Dia dah pandai dah untuk selit-selit. Teacher, I nak jawab juga, teacher. Teacher asyik orang tu je macam tu. Iman, sabar Iman. Tahu dah jawapan semua. Macam tu lah. Tapi fast track memang mereka maju ke depan kan. Macam maksudnya silibus kat sekolah tak belajar lagi. Fast track dah belajar dah awal-awal.